إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهله وأنت تجعل الحزن سهله إذا شئت سهله. ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم بالخير. ثم أما بعد. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Pagi ini Allah kurnia kesempatan umum. Mudah-mudahan Allah merahmati, berkati kita semua. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini buku hijau ni balik. Surah apa kita itu? 34. Kaifiat takbiratul ihram dan lafaznya. Baik. Hari itu kita sentuh sikit kan? Ini kita bagi habis ya. Baik. Qala musannifuna rahimahumullah nafa'na bi'ulumihim fid darain amin. Kaifiat takbiratul ihram dan lafaznya. Bermula kaifiat takbiratul ihram ialah membaca Allahu Akbar atau Allahul Akbar atau Allahul Jalilul Akbar. Dibaca dengan jazam ra. Maksudnya dimatikan huruf ra. Diriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, at-takbiru jazmun. Bermula takbir itu dengan jazam ra. Bermula takbir itu dengan jazam ra. Maknanya takbir kena matikan ra. Ya, takbir kena matikan huruf ra. Allahu Akbar. Tak boleh hidupkan. Okey. Okey. Kita dah bahas tentang yang lepas yang saya tulis itu. So saya tak ulang balik. Dari takbir mesti jazam Allahu Akbar. Dari Ibnu Yunus berpendapat dalam Syarhut Tanbih, jika seseorang itu membaca dengan dhammah ra daripada lafaz akbar, maka sembahyangnya tidak sah. Kalau dia baca Allahu Akbaru, kalau baca Allahu Akbaru, takbir itu tak sah. Alright? Berdasarkan atas sabda Nabi SAW, sallu kama ra'aitumuni usalli. Solatlah kamu seperti mana kamu melihat aku solat. Dan baginda SAW tidak pernah membaca takbir melainkan dengan jazam. Nabi tak pernah baca takbir melainkan jazam. Maknanya Nabi tak hidupkan ra tu. Nabi matikan ra. Berkata Al-Imam Nawawi dalam Syarh Muhadzab, tidak pernah didengar takbir itu melainkan dibaca dengan waqaf. Allahu Akbar. Tak boleh disambung. Allahu Akbar kabira. Mesti jazam dan waqaf. Allahu Akbar kabira. Dan jika memanjangkan oleh orang yang bersembahyang huruf hamzah pada lafaz Allah atau akbar, maka sembahyang tidak sah. Kerana bacaan seperti itu telah betulkan lafaz khabar insya'i kepada istifham lafaz pertanyaan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tak sah juga sebab asalnya ayat itu ceritakan Allah Maha Besar. Bila dipanjangkan dia berubah makna daripada insya'i. Insya'i ni adalah nak khabar bahawa Allah Maha Besar. Disebabkan dipanjangkan dia berubah daripada
insya'i mengkhabarkan Allah Maha Besar kepada istifham mempersoalkan adakah Allah itu Maha Besar. Allahu Akbar, adakah Allah itu Maha Besar? Dia akan ubah makna. Allahu Akbar, Allah itu besar ke? Allahu Akbar. Tu kalau panjang, dia bermakna adakah. Dia bermakna adakah. Adz-dzakaraini harrama amin unthayain. Adakah lelaki, dua lelaki ataupun dua orang perempuan? Adakah diharamkan dua orang perempuan atau dua orang lelaki? So tak boleh kita panjangkan A. Kalau panjangkan A, makna dia berubah daripada insya'i pada perkhabaran Allah itu Maha Besar kepada makna persoalan, adakah Allah itu Maha Besar? Tak boleh lafaz Allahu Akbar atau Allahu Akbar. Tak boleh. Faham ni? Ya. Dia khabar insya'i ni ayat penyataan. Ataupun ayat yang tak ada larangan dan suruhan. Ayat tak ada larangan, ayat tak ada suruhan. Dan ayat yang tidak ada persoalan. Ayat tu macam biasa je. Contoh, telah berlangsung kuliah duha di Dewan Masjid Muttaqin. Itu khabar insya'i lah. Penyataan. Persoalan biasa, ada apa dekat bilik kuliah duha tu? So, bila ada apa tu, persoalan yang perlukan jawapan. Tapi kalau penyataan ni tak perlu nak jawapan, tak perlu nak persoalan, tak perlu nak apa. Kita faham maksud tu khabar insya'i. Okey? Khabar insya'i. Dia tak ada libatkan apa-apa. Dan ada lagi beberapa masalah berhubung dengan takbir yang sayugia dipelajari. Yang mesti dipelajari, sayugia dipelajari. Sayugia ni bahasa lama. Beberapa masalah berhubung dengan takbir yang sayugia, yang mesti dipelajari oleh setiap orang. Yang pertama, jika berkata seorang Allahu Akbar dengan menambahkan huruf waw yang mati atau berbaris, nescaya tidak sah. Tidak sah sembahyangnya. Ada tersebut dalam Kitabur Rawdah. Jika berkata seorang Allahu Akbar, tidak sah. Maksudnya, ada waw ditambah waw yang hidup atau mati. Contoh ni, Allahu Akbar atau Allahu Akbar. Dipanjangkan ha tu seolah macam ada waw yang mati. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Atau Allahu Akbar. Faham? Allahu Akbar. Asalnya Allahu Akbar, dia baca Allahu Akbar atau Allahu Akbar. Dipanjangkan hu itu, diletakkan waw yang mati, atau dia letak waw yang hidup, Allahu Akbar. Tak sah. Boleh? Macam mana? Macam mana? Ada tanya soalan ke?
Allahu Akbar betul. Kalau Allahu Akbar ditambah hu tu dipanjangkan macam ditambah huruf waw. Itu yang tak boleh tu. Ditambahkan huruf waw pada hu tu. Itu ke soalannya? Tanya soalan balik. Saya nak dengar, nak pastikan soalan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Kalau kita Allahu Akbar tu satu je hu dia kan? Kalau kita sekali saya tanya. Kalau Allahu Akbar, hu tu maksud satu saja. Hu Allahu, dia Allah Allah. Kalau Allahu tu maksudnya ada domer kat situ. Atau jamak ke? Bukan ada domer. Jamak. Huwa. Dia tambah waw je. Waw, tambah huwa je. Dia situ bukan ha domer. Situ adalah ha yang memang nama asal bagi Allah Ta'ala. Dia beza dengan lahu. Kalau lahu tu ha dhamir. Lahu. Dia seolah-olah gitulah. Yang ini ha dhamir. Lahu ni ha dhamir. Ini memang ada waw kecil. Mana-mana dalam Quran yang ada ha dhamir, semuanya panjang dua harakat. Tetapi sekiranya panjang dua harakat, tapi sekiranya kalau tak ada, ada juga ha dhamir yang tak dibaca dua harakat. Contoh fihi. Fihi hudan. Ini tak baca. Tak baca dua harakat. Sebab apa? Syarat dia sebelum ha tu tak boleh ada mat. Kalau sebelum ha ada mat, ha tak boleh panjang. Sebelum ha tak ada mat boleh panjang. Ni lahu. Bihi. Macam ni fihi. Fi itu tak boleh. Tak boleh hi tak boleh dipanjangkan sebab sebelum hi itu ada huruf mat. Kecuali satu tempat je. Surah Al-Furqan. Wa yakhlud fihi muhana. Ini satu tempat je. Ayat apa Surah Al-Furqan ayat 69. Itu satu je dalam Quran. Nanti boleh cek. Allahu, yang ini bukan ha dhamir. Yang ini adalah ha nama bagi Allah. So bila Allah, ha ini adalah nama Allah Ta'ala. Kalau lahu tu itu ha dhamir. 69. Ayat 69 sahaja fihi yang dibaca panjang. Selain daripada itu
semuanya baca pendek. Wa yakhlud fihi muhana. Surah Al-Furqan ayat 69. Itu sahaja. Itu kaedah hadamir lah. Kaedah hadamir. Okay, boleh faham? Allahu, yang itu bukannya, Allahu tu yang itu bukannya hadamir. Itu adalah nama Allah Ta'ala. Sekejap Okey. Kedua, jelaskan Allahu Akbar ni jangan panjang. Kedua, tersebut dalam Kitabul Kifayah, jika menambah seorang huruf alif selepas huruf ba pada akbar, seperti berkata ikbar, sama ada dibaca dengan fathah hamzah atau kasrahnya, tidaklah sah sembahyangnya, kerana kalimah ikbar dengan kasrah hamzah maknanya darah, haid. Dan kalimah ikbar dengan fathah hamzah maknanya gendang. Oleh demikian, barang siapa menyebutnya kalimah-kalimah tersebut dengan sengaja, nescaya menjadi kafir ia. Okey, Allahu Akbar, Allahu Ikbar, tak boleh. Akbar masuk gendang, ikbar darah haid. Okey, boleh? Memang kita tak sebut apa itulah, ya tak? Tiga, jika ditasydidkan huruf ba pada akbar, misalnya akbar, maka seperti mana berkata Qadil Qudah, jika ditasydidkan huruf ba pada akbar, Allahu Akbar, Akbar, tak sah sembahyang juga. So kita seperti Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Ikbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ba itu ditasydidkan pun sama juga. 4, jika diulang-ulangkan huruf ra pada akbar, maka sahlah sembahyangnya. Ya. Boleh. Allahu Akbar. Macam tu. Yang itu sah. Kerana mengikut orang bahasa Arab, huruf ra itu adalah huruf berulang-ulang, huruf ra takrir. Tapi cara dia takrirnya tak betul lah. Seperti mana berkata Az-Zajjaj, dan huruf yang pertama daripada yang bertasydid itu tidak jatuh berlaku ia, melainkan sakin mati, dan berulang-ulang itu tidak mengubah maknanya. Allahu Akbar. Itu tak ada. 5, jika digugurkan seseorang hamzah pada kalimah Allah, seperti berkata ia nawaitu usalli fardadh dhuhri, Allahu Akbar. Jika digugurkan seorang itu akan hamzah, maksud seorang itu dia tak baca huruf hamzah pada kalimah Allah, seperti nawaitu usalli fardadh dhuhri, Allahu Akbar.
sah semayang. Usalli fardhu dhuhri Allahu akbar. Disambung terus. Sah solat dia. Seperti mana berkatanya Syekh Izzuddin bin Abdul Salam dalam fatwanya yang jelaskan bahawa hamzah wasal itu gugur ia di tengah cakapan. Sambung boleh. 6. Jika ditukarkan hamzah kepada kalimah akbar dengan huruf waw seperti berkata Allahu Akbar, mengikut apa yang disebutkan oleh Syekh Ibn Munir balik bahawa sembahyangnya sah kerana hamzah itu boleh ditukarkan dengan waw dan waw boleh ditukarkan pada hamzah. Allahu Akbar. Ini satu pendapat. Kata boleh ditukarkan waw kepada hamzah, hamzah kepada waw. Sekejap saya nak cari tentang saraf. Kat mana bab ni? Okey, saya nak dia kan dalam perbahasan Arab ni. Dalam bab al-i'lal wal ibdal, dalam bab saraf. Dia memang ada bab yang waw boleh tukar kepada hamzah boleh tukar pada waw dan hamzah boleh tukar pada ya. Ada soalan ke? Macam pegang mic ke? Tak ada. Hamzah ni waw boleh tukar pada hamzah, waw boleh tukar pada ya. Nak tengok tak keajaiban dia? Saya boleh tunjuk. Tapi agak pening sikit lah. Pernah dengar tak? Qala. Qala Qala alif ni bukan huruf asal dia. Dia huruf apa? Macam mana boleh tahu huruf waw? Qala ni dia verb yang past tense. Kita nak tahu huruf asal dia tu, kita kena jadikan dia present tense. Yang ini madhi, past tense. Kita jadikan dia present tense, mudhari', baru kita tahu huruf asal dia. Apa dia? Yaqulu. So ini adalah huruf asal. Arab ni susah nak sebut. Wallahu a'lam. Dia susah nak sebut qawala. Kalau qawala dia yaqulu, susah. So dia ada dalam bab i'la dan itu memang dalam bab sarah yang ni. Kalau orang yang bahasa dan orang yang belajar agama, orang yang nak tafsir, nak faham bahasa Arab tu kena belajar lah. Saya memang ambil subjek ni, kena ambil. Kalau tak faham kita Arab. So asal dia adalah qawala. Dia mesti di atas timbangan fa'ala. Siapa yang belajar lah. Fa'ala yaf'ulu. Ini dia punya wazan dia. Dalam bahasa Arab, siapa belajar? Kalau ada yang belajar dia faham. Contoh bagi satu. Kata jalasa. Dia ada banyak. Dia ada 6. Yaf'ulu, yaf'alu, yaf'ilu. Yaf'ulu, yaf'alu, yaf'ilu. Fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, fa'ila yaf'alu, fa'ula yaf'ulu, fa'ila yaf'ilu. Dia ada 6 semuanya. Tak apalah, saya ambil. Dia atas azab fa'ala je. Kalau kataba, yaktubu. Akhadha, ya'khudhu. Daraba, yadribu. Jalasa, yajlisu. Dhahaba, yadhhabu. Kharaja, yakhruju. Tapi yang ni sepatutnya qawala, yaqulu. Tapi tak boleh. Sebab apa? Huruf waw di tengah.
Bila waw di tengah dan waw di ujung, atau ya di tengah atau ya di ujung, dalam kaedah Arab ditukar. Macam mana dapat kaedah Arab ditukar ni? Dia mengikut Quran. Quran itu adalah lubuk bahasa Arab. Nak faham bahasa Arab, grammar bahasa Arab, kena tahu Quran. Daripada Quran itulah keluar yang ilmu bahasa Arab. Jadi disebut qala. Saya nak cerita bahawa huruf waw tu boleh tukar pada alif. So asalnya qawala yaqulu. Tapi agak berat, maka ditukarkan i'lan, ibdal. Ibdal ditukarkan sebab dia i'lan. I'lan tu huruf sakit. Huruf sakit di tengah dan huruf sakit di ujung. Itulah masalah. Satu lagi. Ini lagi syok. Waqa. Asal waqaya. Dia waqayaqi. Waqaya yaq yuyu. Mana nak baca yaq yuyu? Asal waqaya yauquyu. Mana baca waqaya yauquyu? Tapi sini waw tukar pada ya. Tapi yang menariknya, mana ada perkataan dalam bahasa Arab satu huruf membawa makna? Tak ada. Semua kena ada 3 huruf. Tapi mana ada dalam Malaysia ada satu huruf hanya membawa membawa makna? Tapi dalam bahasa Arab boleh. Satu huruf boleh membawa makna. Ada 3. Bukan 3, ada maknanya gini ya. Pernah dengar ayat qu anfusakum? Qu anfusakum daripada waqa. Waqa ni maknanya jaga, pelihara. Itu maksud waqa. Tapi kalau suruh seorang untuk berjaga-jaga, satu je perkataan tu. Qi. Qi itu maksudnya, kamu jaga-jaga. Qi, kalau dua orang qa, kalau banyak qu, tu qu tu qu anfusakum. Dia ada singular, dia ada berdua dan ada jamak. Qi, qa, qu. Qu anfusakum. Daripada qi. Perkataan waqa. Sebab apa? Yang ini pun sakit, yang ini pun sakit. So tak boleh ambil satu perkataan qaf. Saya ceritalah ni rahsia bahasa Arab tu. Tapi nak cerita bahawa huruf waw tu boleh ditukarkan kepada huruf hamzah, hamzah ditukar kepada huruf. Contoh tadi lah, qala, qawala. Asal qawala tukar pada qala. Nama, soma. Sama soma. Soma puasa kan? Saum, tapi sama. Man sama Ramadana. Sama. Sama itu pun sama juga. Sama. Dia punya present tense yasumu. Nampak? Asalnya sawama. Tapi kalau saum, okey. Pak Cik Lan sebut tadi. Saya buat dia punya jadual sikit supaya faham. Dia boleh guna waw juga, tapi tak boleh pada verb yang past tense, tak boleh. Ini kelas bahasa Arab ni. Saya bagi contoh sebab apa? Supaya boleh jelas. Okey, sama, qama, nama. Sama yasumu. Qama yaqumu. Tapi nama yanamu. Yang ni tak nak sedang yanamu. Nanti perbahasan lain. Saya kata qala tadi. Qala yaqum. Tapi kalau
ayat penyataan masdar sauman. Qama yaqumu ini lain, qiyaman. Ini lain. Qala yaqulu qawlan. Yang ini dia panggil isim masdar, ada sebahagiannya digunakan balik huruf waw, tapi yang ni tak guna. Yang guna yang ni, digunakan balik huruf waw. Tapi dengan syarat dia tu kata nama. Ini kata nama, ini kata kerja dua. Baik, maknanya nak tahu dia ada asalnya waw tak asal waw, kita pergi kepada present tense dia, fi'il mudhari'. Sama yasumu, oh asal waw. Qama yaqumu, oh asal waw. Qala yaqulu, oh asal waw. So ditukarkan waw kepada alif. Samalah perbahasannya tu. So Allahu Akbar boleh dibaca Allahu Akbar. Ya, boleh dibaca Allahu Akbar. Tak payahlah kita ni saja perbahasan. Ikutkan kita Allahu Akbar je lah. Tak, sama je. Bahasa Arab ni dia ada dua. Pertama, dia panggil sebenarnya kan menarik belajar bahasa Arab ni. Saya suka mengajar bahasa Arab, tapi saya nak orang mengajar bahasa Arab ni betul-betul dia nak belajar. Dia kira saja tu memang payah. Saya pernah mengajar bahasa Arab yang fokus betul. Dia boleh dapat. Dia sebenarnya tak wazan hafal, tapi kita boleh masuk pada wazan tu untuk faham. Bagi saya bahasa Arab lagi mudah pada bahasa Inggeris. Bahasa Arab kita hafal satu perkataan dengan kita ingat dia punya sifir. Kalau bahasa Inggeris dia lain. Teacher, learn, school. Student. Tapi kalau bahasa Arab, darasa je. Cikgu mudarris. Ada darasa. Sekolah madrasah. Pelajaran durus. Nampak? Darasa asalnya. Daripada perkataan darasa ni, kita boleh guru pun ada perkataan darasa, mudarris. Sekolah, madrasah. Pelajaran durus. Contoh. Atau dirasah. Yang kena ajar tu mudarrasun. Maksudnya student boleh juga sebagai mudarrasun. Dia perkataan darasa. Kalau bahasa Inggeris dia kena hafal banyak vocab. Dia tak payah, satu je kita boleh apply dengan semua wazan tadi. Bahasa Arab ni ada dua. Yang pertama, qiyasi. Yang kedua, sima'i. Sajalah, dah tanya. Sima'i. Qiyasi. Sima'i. Sima'i. Yang ini penggunaan orang Arab yang dipakai, yang kita tak boleh nak sanggah dia. Tak boleh sanggah. Kenapa begitu? Tak boleh. Sebab dia memang macam tu. Sebab Quran Allah turunkan, dia memang meraihkan bahasa Arab yang standard. Bahasa Arab standard tu yang tak diubah, sama guna pakainya sampai sekarang. Orang Arab sama Arab tu dia tak payah ingat ni, tak payah tak? Tak. Tak semua orang Arab tahu kaedah. Sibawayh yang alim, orang alim apa tu kaedah bahasa Arab, dia bukan orang Arab. Sibawayh, dia panggil Sibawayh ni. Saya tengok nama ulama nahwu tu. Yang mengkaji bahasa Arab itu bukannya orang Arab, orang Ajam. Sibawayh ni dia bukan orang Arab. Nahwu saraf tu bawah dia yang susun. Sima'i, contoh
tadi. Wazan 6 tadi. Fa'ala yaf'ulu. Kenapa? Fataha yaftahu. Tapi daraba yadribu. Ra dari bawah. Yang tu dari atas. Yang ini tak boleh sanggah. Sebab itu perkataan yang digunakan pakai oleh orang Arab daripada dulu. Itu panggil simai. Yang qiyasi ini yang senang. Contohnya, istighfar. Istinja. Sama dia punya bunyi. Istinja. Istihsan. Istiqlal. Istinsyaq. Istinsyaq ni kumur-kumur dalam wudu. Istinsah, minta nasihat. Yang ini qiyasi kaedah, masuk dalam kaedah. Jadi kalau saya ajar ni memang best. Semua. Kita paling tidak pun kita belajar, kita baca Quran tu kita faham. Kita faham Quran tu, kita baca Quran. Ramai yang ikut kelas saya tu, dia orang faham bahasa Arab tu sebab nak faham baca Quran. Dia baru nikmat baca Quran. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Wastaghfir tu istighfar. Tapi itu ada kaedah sebab apa? Wastaghfir. Kan? Kawan saya ada seorang Dr. Luqman tu. Oh, dia ngajar bahasa Arab Quran. Maksudnya perkataan yang kita guna bahasa Arab yang kita pakai ni ada dalam Quran. Kalau kita belajar tu kita rasa ya Allah nikmatnya. Contohnya dia kata zalikal kitab. Kitab ni diguna pakai dalam bahasa kita. La tu semua orang tahu. La tu tidak. Raiba fi hudan. Hudan ni hidayah. Lil muttaqin. Muttaqin orang bertakwa. Macam muttaqin. Allazina, mungkin tak faham. Yu'minun ni iman. Bil ghaib. Ghaib ni ghaib. Kita guna juga. Mana dia? Entah, udah ghaib dah. Mana pergi tak tahu. Pakai. Wa yuqimunas salah. Salat apa? Salat semayang. Wa mimma razaqna. Razaqa rezeki. Yunfiqu daripada infak. Infak. Nampak? Kita perkataan tu ada dalam bahasa you. Walladzina yu'minu beriman. Bima unzila ilaika wa ma unzila min qabli. Itu mungkin susah. Wabil akhirah. Hari akhirat. Ulaika ala hudan. Apa hidayah? Min rabbihim. Rabb Tuhan. Okay. So, perkataan yang selalu kita guna tu banyak dalam Quran. Dia ajar bahasa Arab Quran lah. Salah satunya nak tahu bahasa Arab tu sebab kita nak mahir Quran. Okay, selesai lah tu. Saya nak cerita pasal Allahu Akbar. Boleh dibaca, tapi kita bacalah Allahu Akbar. Ustaz. Ya, pasal. Ini dari segi tajwid, Allahu Akbar. Akbar tu maksudnya ada hamas ke? Ada hamas pada kaf. Kalau hamas tu tak keluar, sah je. Sah je. Boleh. Akbar. Allahu Akbar sah. Allah. Sebab sifat itu dia tak ubah makhraj. Kalau sifat dia tak ada masalah. Cuma jangan buat 6 perkara tadi. Jangan buat 4 perkara. Maaf, 3 perkara jangan buat. 3 perkara lagi boleh, kan? 3 perkara, 1, 2, 3 tak boleh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Ikbar. Allahu Akbar. Satu lagi Allahu Akbar. Itu tak boleh. Yang selain itu Allahu Akbar boleh. Usalli fahda adh-dhuhri Allahu Akbar boleh. Sambung. Dan satu lagi Allahu Akbar, itu pun boleh. Tapi kita Allahu Akbar. 54. Imam bertakbiratul ihram dengan kaifiat yang salah. Jika imam mendatangkan dengan takbir yang salah, ia membatalkan sembahyang, yakni tidak mengikut kaifiat yang betul, seperti mana di antaranya
telah diterangkan pada masalah yang ketiga, maka tidaklah harus dan tidaklah sah makmum berimamkan dengannya. Awal-awal lagi dengar Allahu Akbar, udahlah, jangan ikut je. Kalau imam bertakbiratul ihram dengan cara yang salah, daripada awal lagi kita dah dengar dia takbiratul ihram dengan cara yang salah, jangan ikut. Contoh Allahu Akbar, memang tak ikut lah, awal-awal lagi dengar dah salah. Ustaz, nak tanya satu. Ya. Dalam apa takbir takbir solat macam mana tu? Takbir apa? Akbar. Kita takbir Doa iftitah kot? bukan takbir solat lah. Allahu Akbar, bukan Allahu Akbar atau dimatikan juga roh. Saya tak dengar lah, mic tu kena rapat sikit. Takbir solat. Jenazah? Bukan, solat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Macam mana tu? Takbir intiqalat? Bukan, takbir solat lah. Masuk azan. Lafaz takbir lepas azan. Waktu azan? Ha. Oh, lafaz Allahu Akbar azan. Ya. Okey. Roh tu hidup ke mati? Kalau sambung hidup. Takbir yang ini je jazam untuk solat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boleh. Tapi memang kaedah Arab di hujung dia mati. Tapi cuma takbiratul ihram ini yang kena mati. Kalau hidup tak boleh. Kalau azan lain, dia bukan takbiratul ihram. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Memang kena mati di hujung. Kalau dah satu-satu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau berhenti tu memang kena mati ya. Takbir raya. Takbir raya bersama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Betul? Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Salah kaedah tu. Tapi tak sah je. Tapi salah lah kaedahnya. Dah sambung, hidupkan terus. Oh, saya janji doa hari ni saya nak sebut itu ni. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina. Domain tu kan. Kau hari ni sentuh pasal domain tu. Kuliah akan datang lah. Tapi minggu depan saya tak ada, saya kursus dekat Kuala Lumpur. Dekat Bangi, kursus hakim. Saya tak dapat. Minggu depan tak ada kelas Minggu satu kita jumpa. Saya terang pasal tu, pasal huruf-huruf dhamir. Okey, faham? So kalau sambung yang kata kena mati itu takbir ini je. At-takbiru jazmun. Takbir itu jazam pada solat saja. Yang lain tak apa. Kalau azan ni dia sebenarnya masna. Dia kalau sebenarnya kalau qamat sahaja yang disunatkan disambung-sambung. Kalau azan ni tak apa. Boleh. Tapi sebaiknya azan itu, Allahu Akbar itu masna, disambung-sambung. Tapi kalau dibuat sesuatu pun tak ada masalah. Sunat je. Tapi qamat, sunat masna. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cuma satu je. La ilaha illallah. Yang ni je satu. Yang lain semua sambung. Disunatkan begitu. Masna dalam kitab sebut. Masna ni dua. Faham? Dan jika seorang imam tidak dikenali halnya bertakbir dengan sir tanpa suara, maka ia tidak harus berimam dengannya. Dan berkata Imam Syafi'i rahmatullahi alaih, dan jika ia imam sembahyang dengan kaum para makmum tanpa ihram, maka tidak sah sembahyang mereka sama ada dengan sengaja atau lupa. Berkata Imam Nawawi, dikehendaki dengan ihram itu takbir ihram, kerana ia tidak bersembunyi pada ghalibnya. Masalah jika takbir imam dan meninggalkan niat, maka sepatutnya sembahyang mereka di belakangnya sah, kerana niat itu perkara tersembunyi seperti hadas jua. Imam takbiratul ihram tak dengar. Okey, lurus kat basaf. Makmum menunggu. Allahu Akbar. Allah dah rukuk. Bila takbiratul ihramnya?
Takbiratul ihram, benda ni tak boleh sir. Dia kena jahar. Kalau sir, tak sah ikut imam tu. Kata Imam Syafi'i dan diterangkan oleh Imam Nawawi. Sebab takbiratul ihram wajib dijaharkan. Kalau tak sah. Maksud imam kena jaharkan takbiratul ihram. Dia tak sama macam niat. Ini niat jahar. Usalli fardhu zuhri arba'atun lillahi ta'ala. Tu dah senyap. Takbirnya pelan. Okey, boleh nampak Dia usallinya bukan waktu itu. Tak sah. Apa yang dizahirkan itu dia kena buat. Kalau dengar salah tu kita kena kata salah. Bersalahan pada niat. Niat tu kan benda yang tersembunyi. Imam tu kita nak korek ke mulut dia. Imam niat apa tadi imam? Kita tak boleh nak korek mulut dia. Sebab niat ni benda dalam. Imam, cuba cek. Imam dah hadas ke tadi? Imam dah ambil uduk belum? Tak payah korek. Tapi takbir benda yang jahar. Adakah setiap kali imam kata, saya niat zuhur dan saya udah mandi hadas, jangan risau semua ya? Takkan setiap kali nak sembahyang imam kena umum gitu. Benda tu sir. Kalau imam tu salah, tak niat dengan betul, tak mandi hadas, kita ikut dah bagi salam, imam tu yang salah, kita tetap sah salat kita. Tapi kalau dalam bab yang sepatutnya jahar, tak dijaharkan ni, yang ini kita ada hak untuk bantah. Ada hak untuk tidak mengikut dia. Imam tak takbiratul ihram, so kita tak payah ikut dia. Sebab benda yang kena jahar. Kalau dia lafaz niat salah, kita kena tegur imam. Imam, salah lafaz niat. Sebab lafaz niat, saya dah bagi tahu dah, lafaz niat lagi kuat daripada apa yang dah hati. Okey. Lafaz niat lebih kuat daripada hati, betul? Dia dah bunuh orang dah. Sebenarnya saya tak ada niat nak bunuh. Sebab hati saya tak nak bunuh dia. Macam mana ni? Tapi dia bunuh. So, apa yang dia buat zahir itu lebih jelas daripada apa dalam hati dia. Okey, boleh faham? Saya ada meeting. Sikit. Okey. Okey. Boleh. Boleh. Tapi siapa yang tak buat, jangan kata tak boleh. Sebab benda tu Nabi tak buat. Okey, faham? Benda tu siapa buat, silakan. Tapi untuk saya, lebih baik tak payah buat. Nak baca senyap untuk diri sendiri je. Sebab takut nanti menjadikan benda tu mesti. Ya. Macam ada satu kisah, seorang ulama, ada anak murid dia ikut. Ulama tu dia bila sampai ke satu kubur orang alim ni, dia berhenti, dia bagi salam dan dia jalan. Generasi pertama. Generasi kedua, maaf, ni zaman Nabi Idris AS. Umat Nabi Idris. Dia sampai pada satu kubur orang baik ni, bila sampai tu bagi salam, lepas tu pergi. Generasi kedua sampai salam pergi. Generasi ketiga sampai salam solat pergi. Generasi keempat sampai sembah kubur pergi. Nampak? Dia bila sampai pada generasi yang akan datang tu, dia akan jadi khurafat tu banyak. So bila kata Quran Uzmin Nas tu, takut nanti orang jadi imam, kena baca Quran Uzmin Nas tu, nanti tak sah solat. Tak. Itu yang ditakuti sebenarnya. Okey, faham? Saya minta izin. InsyaAllah kita jumpa pada 2 minggu lagi. Minggu depan saya khusus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah alamin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari Sabtu ni lah kuliah subuh saya di sini kan. InsyaAllah. Terima kasih semua.